akak. Ni betul saya nak bagi tak apa. Janganlah kak. Saya tak tapi tak ada sampel tau. Ni saya bagi akak. Nanti lagi barang ni dah tahu. Tak apa, ambil je lah. Tak apa, betul. Mana? Oh, terima kasih. Minta maaf tau. Dah lebih dah ni. Awak boleh peti lagi. Barang lagi. Kita dah tahu dah habis berapa dah ni. Tak betul lah. Wah, kadang-kadang saya bukan apa, saya buat macam ni bukan untuk menunjukkan apa tau, tetapi bila saya buat macam ni, hati saya terasa lebih tenang tau. Saya pun pernah berada dekat tahap macam ni kan, bila kita susah macam mana. Tapi akak jangan anggap tu sebagai satu ujian untuk akak, tapi dia satu cabaran untuk akak. InsyaAllah Allah nak bagi yang lebih baik. Okay, bye semua. Assalamualaikum.